boleh tak hari ni, tuan-tuan, kita janji sama-sama dengan diri kita lah. Aku tak nak sibuk hal orang lain lagi dah. Faham? Aku nak menjadi sifat seperti mana sifat ahli syurga, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan keluarga sendiri, sibuk dengan anak-anak sendiri, sibuk dengan kerjaya kita sendiri, tuan-tuan. Fokus kepada diri kita. Dahlah bercerita dengan orang lain. Dahlah tuan-tuan dan puan, kita nak membicarakan berkenaan tentang isu-isu dekat luar sana. Banyak benda yang boleh kita buat, tuan-tuan, dengan masa apabila kita memikirkan berkenaan tentang diri kita. Ya. Sebab tu saya tengok, tuan-tuan, orang yang kaya-kaya ni, tuan-tuan dan puan, pakai handphone ni biasa-biasa je. Sebab jumpa jutawan, tuan-tuan, handphone ni biasa je. Sebab apa, tuan-tuan? Dia tak nak sibuk hal orang. Dia tak ada media sosial. Faham? Sebab itu, tuan-tuan, saya belajar bisnes lah. Kereta BMW, kereta Maserati lah sebagai contoh, tuan-tuan. Kereta yang mahal-mahal, dia tak ada iklan dekat Facebook. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak tekan ads, tuan-tuan, dekat Facebook. Sebab apa? Dia kata dekat Facebook ni bukan orang yang berkelayakan untuk beli.